Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk bab taburan kebarangkalian. Yang sebelum ini cikgu dah sentuh berkaitan dengan taburan binomial. Jadi hari ini cikgu nak ajar berkaitan dengan taburan normal. Okey. Jadi di sini cikgu dah lukiskan ada dua graf. Okey. Graf kedua-dua graf ini berbentuk loceng. Okey, satu ialah graf taburan normal dan satu lagi ialah graf taburan normal PRY. Okey, dia ada tambah perkataan dekat sini, PRY. Okey, untuk graf taburan normal ini paling mudah ia kalau digunakan untuk markah peperiksaan SPM untuk ADMATS katakan. Jadi yang di tengah-tengah ini, okey, ini ialah merupakan min dia. Katalah min dia dekat sini ialah 50. Jadi yang bawah ini ialah yang kurang dari 50, yang ke atas sini ialah lebih daripada 50. Itu dipanggil X. X ini ialah pemboleh ubah rawak normal. Okey. Dan 50 ini yang berada di tengah-tengah ini ialah merupakan dia punya min. Jadi untuk seterusnya kita akan belajar bagaimana nak menukarkan bentuk ini, bentuk graf taburan normal kepada bentuk graf taburan normal PRY, iaitu daripada X kepada pemboleh ubah PRY Z. Kenapa kita perlu tukar daripada X kepada Z? Jadi yang ini Z ini ialah kita nak lihat dari segi kebarangkaliannya. Okey? Jadi kebarangkalian kita akan menggunakan jadual ini. Okey. Jadi di sini kita nak belajar menukarkan ini daripada X ini kepada bentuk Z ini. Okey. Jadi formulanya ialah Z sama dengan X tolak dengan mu bahagi dengan sigma. Okey. Apa dia ini? Mu ini ialah min. Okey. Dan sigma ini ialah sisihan PRY. Okey, dia punya sisihan PRY. Okey. Jadi X ni apa dia? X ini ialah nilai yang diberilah, iaitu pemboleh ubah rawak yang X itu. Kalau markahlah. Berapa markahnya? Kalau kadang-kadang diberi dalam bentuk jisim, berat ataupun ketinggian ataupun apalah, bergantung kepada soalan. Okey. Jadi di sini kalau X ini graf taburan normalnya ini ialah merupakan dia punya min dan di sini ialah merupakan variance. Dan bila kita tukar kepada graf taburan normal PRY, dia punya bertukarlah kepada dari X ini kepada Z. Z dan X ini adalah merupakan paksi mengufuk. Okey. Okey, di sini untuk graf taburan normal PRY, dia dah tetapkan dekat sini, iaitu dia punya minnya ialah kosong. Dan dia punya sisihan PRY-nya ialah 1. Okey, apa maksud kosong dekat sini? Dia punya tengah-tengah ni, min tengah-tengah sini. Jadi, dia punya seimbang. Locengnya kiri dan kanan, yang positif Z-nya dengan yang negatif Z-nya sama kiri dan kanan. Okey, kemudian dia punya sisihan PRY-nya ini 1. Apa maksudnya 1 dekat sini? Bermaksud dia punya jarak dari sini 1, 1, 1, 2, 3 macam tu. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu maksudnya. Sisihan PRY dia ni 1. Okey, contohnya di sini diberi minnya 56, variance-nya 25. Wakilkan kebarangkalian X antara nilai 40 dengan 64. Okey, jadi kita buat macam ni. Kalau mengikut graf taburan normalnya, okey. Ini okey, graf bentuk loceng. Macam tu. Kemudian di sini diberi minnya ini ialah 56. Okey, jadi dia nak ini ialah X. Kan? Jadi dia nak dari 40 ke 64. Okey, jadi sini 40. Ini 64. Okey, inilah dia punya kawasan dia. Yang terletak antara 40 dengan 64. Okey, apabila kita nak mewakilkannya dalam bentuk kebarangkalian, kita tulisnya macam ni. P. Okey. Kemudian di sini katalah X dulu, kita buat X. Jadi X ialah di antara 40. Okey, 40. X lebih besar dari 40, lebih kecil daripada 64. Jadi di sini ialah dalam sebutan X.
Okey, iaitu dalam bentuk taburan normal. Belum lagi dalam bentuk taburan normal piawai. Jadi yang ini, pemboleh ubah rawat X ini, kita kena tukar dia kepada Z. Paksi sini kita kena tukar dia kepada Z. Jadi untuk tukar dia kepada Z, kita kena gunakan formula Z sama dengan X tolak dengan mu bahagi dengan sigma ni. X tolak dengan yang ini merupakan dia punya mean dan yang ini ialah sisihan piawai. Okey. Jadi mean kita dah tahu dekat sini 56, sisihan piawainya tak tahu lagi. Yang diberi dekat sini ialah variance. Okey. Jadi mu-nya ialah 56 dan ini variance. Variance maksudnya macam ni. Sigma kuasa 2 ialah 25. Jadi kalau kita nak cari sisihan piawainya, ini kuasa 2 pindah sini jadi punca kuasa 25 ialah 5. Okey. Jadi kita kena tukar dia P. Okey, sekarang saya nak tukar dia kepada Z. 40 ini ialah merupakan X-nya. Jadi 40 tolak dengan min, iaitu min-nya ialah 56 bahagi dengan sisihan piawai iaitu 5. Okey, yang 64 pula X-nya ialah 64 tolak dengan min 56 bahagi dengan sisihan piawai 5. Okey, jadi kita dapati P yang ini kita tekan kalkulator. 40 tolak dengan 56. Okey, bahagi dengan 5. Kita dapat negatif 3.2. Okey. Okey, 64 tolak 56 bahagi 5. Jadi 1.6. Jadi di sini 1.6. Okey, bagaimana kita nak melukiskan graf taburan normal piawainya? Okey, jadi di sini paksi ini dari X jadi Z. Okey. Kemudian kita kena buat dia macam ni untuk paksi Y-nya di sini, ya, dan dia punya locengnya dekat sini ialah okey, macam ni. Okey. Jadi seimbang kiri dan kanan, ya. Dan dia punya ini negatif. Okey. Jadi di sini negatif 3.2 dan di sini satu lagi ialah 1.6. Jadi kawasannya ialah yang ini. Kawasan berlorek ini adalah mewakili kebarangkaliannya. Okey. Jadi merujuk pada graf yang tadi. Okey, total semua kebarangkalian untuk kawasan di dalam ini ialah 1. Okey, 1. Kemudian kalau separuh sahaja, oleh kerana loceng ini simetrinya di sini bermaksud sebab separuh daripadanya ini ialah 0.5. Jadi di sini 0.5. Yang sebelah sini pun kebarangkaliannya 0.5. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak mengira kebarangkalian menggunakan jadual taburan normal piawai. Okey, yang ini. Okey, jadual ini dibekalkan semasa peperiksaan SPM. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, katalah diberi dekat sini skor Z-nya ialah 1.321. Okey, kalau kita baca dekat sini 1.3, sebab dari sini ialah Z ya. Z ialah yang ini, yang warna kuning tepi sini dan atas sini. Okey, jadi bila diberi 1.321, kita 1.3 baca bahagian tepi sini, ini dia. Okey, 1.3. Kemudian kita ambil pembaris. Okey. 1.3 dah sudah 2. Okey, sambung 2 dekat sini. Jadi kita dapat yang ini 0.0934. 0.0934. Okey. Kemudian ada satu lagi hujung. Yang ini ialah 1.32. Ini. Kemudian 1.321. Okey, tengok dekat sini 1. Nilainya ialah kat sini ialah 2. Okey, apa kat sini? Subtract, tolak. Jadi kita tolakkan 2 dekat hujung dia ni. Okey, tolak dengan 2. Jadi kita dapat jawapannya 0.0932. Okey.
Okey, yang ini, kebarangkalian ini adalah diwakili oleh luas rantau di bawah lengkungan. Okey, ini lengkungan dia. Jadi 0.0932 itu ialah luas di sini. Luas yang bila kita baca daripada sini, luas ke kanan. Okey, luas ke kanan. Jadi luas inilah yang diwakili oleh 0.0932. Okey, jadi yang ini pula ditulis sebagai kebarangkalian Z. Kalau ke kanan bermaksud lebih besar. Okey, lebih besar daripada 1.32. Lebih besar sama dengan 1.321. Jadi kebarangkalian Z yang lebih besar, maksudnya ke kanan, lebih besar daripada 1.321, nilainya ialah 0.0932 yang kita buat tadi. Okey. Jadi untuk soalan yang kedua ini, kalau kawasan dia berada di sebelah kiri. Okey, contohnya ya, kalau sama juga 1.321, tetapi dia berada di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri dah tentulah dia negatif. Okey, cara untuk kita dapatkan kawasannya ialah sebenarnya sama sahaja dengan apa yang kita buat kat sini. Cuma sebab dia simetri, jadi kawasan di sebelah sini adalah sama dengan kawasan yang di sebelah sini. Sama keluasan dia. Jadi di sini, kalau sini negatif, sini akan jadi positif lah 1.321. Okey, jadi sama cara dia macam ini. Cumanya kita dekat sini tak ada negatif ya, tak ada negatif 1.32, tak ada, semuanya positif. Jadi bila kita nak baca di sini, kita pastikan dia positif dulu. Okay, positif kan, jadi kita dapat luas ke kanan, dan luas ke kanan ini oleh kerana dia simetri adalah bersamaan dengan luas sebelah sini. Okey, jadi kalau di sini caranya ialah P Z ke kiri ialah PZ lebih kecil daripada negatif 1.321. Okey, adalah sama dengan sama macam ni tadi, 0.0932. Cumanya dia berada di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Sebab sini lebih kecil, lorekannya sebelah kiri. Kenapa saya pindahkan sebelah kanan ke sini? Sebab kita nak baca daripada sifir. Sifir sini semuanya positif. Okey. Okey, tanda ini lebih besar sama dengan, tanda ini lebih kecil, tak ada pula sama dengan, tak ada masalah. Itu tiada apa-apa pengaruh pun pada jawapan kita. Okey, soalan yang ketiga. Okey, katalah di sini, diberi dekat sini 0.45. Okey, dia suruh cari kebarangkalian. Okey, cari kebarangkalian Z. Oleh kerana dia lorekkan ke sana, bermaksud lebih kecil. Z lebih kecil sama dengan 0.45. Okey. Sekarang ini kita tahu, dah diterangkan tadi, ialah kebarangkalian kalau keseluruhan sini ialah 1. Kan? Okey, kalau kita baca daripada jadual ini, okey, 0.45. Jadi kalau 0.4 di sini, kalau 0.45 ialah yang ini, 0.3264. Ini adalah bersamaan dengan 0.3264. Yang ini ya, 0.45. Jadi 0.3264. Ini. Tapi tadi saya dah terangkan, bila kita baca daripada sini, kebarangkalian ini ialah merujuk kepada kawasan di sebelah kanan. Jadi bila kita baca macam ni, 0.45, sebenarnya kita dapat kawasan yang di sebelah kanan ini. Jadi inilah yang 0.3264. Jadi sekarang ni kawasan lorekkannya berada di sebelah kiri. Bermaksud jawapan sebenarnya ialah bila dia berada di sebelah kiri, total kebarangkalian semua sekali ialah 1. Jadi 1 kita tolakkan dengan sini. 1 tolak 0.3264. Jadi kita dapat 1 tolak 0.3264, nilainya ialah 0.6736. Jadi yang 0.6736 inilah yang berada di sebelah kiri. Kalau saya campurkan yang sebelah kiri ini dan juga ini, nilainya akan menjadikan total kebarangkalian keseluruhan iaitu 1. Okey.
Bagaimana dengan kalau soalan yang keempat? Okey, kalau soalan yang keempat dekat sini, okey, diberi kawasan berloreknya di sini. Katalah yang ini ialah 2.06. Okey, 2.06. Okey, kemudian kita baca. Dia tulis dekat sini ialah cara penulisannya, Z-nya ini, kebarangkaliannya ialah Z. Okey, Z. Ini kawasannya ke kiri, maksudnya lebih kecil dari 2.06. Tetapi, bukan lebih kecil, kalau lebih kecil saja maksudnya terus sampai sini. Tetapi dia ini sampai separuh kat sini. Yang ini kita tahu, kosong tengah-tengah. Okey, jadi dia lebih besar dari kosong. Okey, dari kosong ke 2.06. Sebab dia positif, maka sini positif. Okey, bila kita baca 2.06, 2.06. Okey, tengok dekat sini 2.06. Okey, 2.06. Kita dapat ini jawapan dia 0.0197. Okey. Jadi, yang ini kita baca 2.06 ni tadi. Dan kena ingat, bila kita baca daripada jadual itu, kita akan dapat luas ke kanan. Macam ni tadi yang saya sebut mula-mula. Jadi, kalau saya baca 2.06, kita dapat ini jawapan dia. Dan jawapan ini adalah merujuk kepada luas ke kanan. Luas ini. Okey. Jadi, kita tak nak luas yang ini. Kita nak luas yang warna pink ini. Jadi, untuk cari luas yang warna ini ialah, okey, jadi kita kena ingat tadi. Kalau semua sekali ialah 1. Kalau separuh saja kebarangkaliannya ialah 0.5. Jadi, kalau kita nak ini saja, jadi jawapannya ialah 0.5. Kita tolakkan dengan yang ini. Maka, 0.197. Okey, kita dapat jawapannya 0.5 tolak dengan 0.0197. Kita dapat jawapannya ialah 0.4803. Itulah nilai yang berada di sebelah sini. Okey. Dan yang kelima, soalan yang kelima ialah kawasan berloreknya terletak di antara 2. Jadi yang sebelah sini ialah yang negatif. Katalah dekat sini yang negatifnya negatif 0.37. Okey, yang sebelah sininya katalah 1.54. Okey. Jadi macam mana kita nak cari kawasan antara ini? Jadi kalau kita tuliskan kebarangkaliannya, sebab kat bawah sini P. Okey, sebab dia terletak antara, Z-nya berada di tengah-tengah. Mesti macam tu. Lebih besar dari negatif 0.37. Okey, lebih kecil dari 1.54. Okey. Jadi, kalau saya cari daripada jadual, dari jadual 1.54. Okey, tengok kat sini. 1.5. Okey. 1.54. Dapat 0.0618. Yang ini kita dapat jawapannya 0.154. 0.0618. Okey. Kalau saya tengok yang ini pula, negatif 0.37 tak ada. Kena ingat yang ini tadi. Bila negatif, kita baca positifnya. Sebab jawapan dia sama. Okey. Jadi, kita baca positifnya 0.37. Jadi 0.37. Okey, dapat 0.3557. 0, Pak yang ni, 0, yang ni ya. Salah, yang ni. 0.3557. Okey. Jadi, yang ini, bila kita baca daripada jadual, yang ini adalah merupakan luas ke kanan. Okey, luas ini. Okey, yang ini pula ialah merupakan luas yang ini. Yang ini patutnya ke kanan lah sebab kita dah tukar dia kepada positif tadi. Kita dapat luas ini dan luas ini ke kanan adalah sama dengan luas kiri dia. Okey, maksudnya luas yang ini.
Okey, jadi luas ini ialah 0.0618 dan yang ini luasnya ialah 0.3557. Okey. Jadi kita nak bahagian tengah. Jadi bahagian tengah sini ialah caranya kita ambil yang luas keseluruhan, kebarangkalian keseluruhan iaitu 1. Kemudian kita tolak kebarangkalian yang ini, yang hijau sebelah kanan, 0.0618. Kemudian tolak pula yang sebelah kiri, 0.3557. Okey. Jadi kita dapat 1 tolak 0. Okey. 1 tolak 0.0618. Yang ini tolak lagi dengan 0.3557. 3557. Jadi sama dengan 0.5825. 0.5825. Okey. Jadi inilah kebarangkalian bagi kawasan yang berlorek kalau dia berada di tengah. Okey, sebenarnya cara menjawab ini boleh juga kita buat tanpa menggunakan jadual tadi. Kalau tak nak guna jadual ni pun boleh. Okey, kita guna kalkulator. Nanti saya nak tunjukkan macam mana kalau kita nak guna kalkulator. Okey, kalau kita nak menggunakan kalkulator, yang pertama sekali kalkulator kita mestilah dalam mode SD. SD, tekan 1. Okey. Dah tekan 1. Lepas tu kita tekan shift, tekan 3. Dia akan keluar ada P, Q, R. Okey, P, Q, R. Okey, sekarang kalau kita nak kira yang di sebelah kanan, okey, nak kira di sebelah kanan, kita kena tekan R. R. Okey, kanan kita tekan R. Okey, jadi tak tekan R ialah kita tekan 3. Okey, lepas tu kita masukkan ini 1.321. 1.321. Tekan sama dengan. Jadi kita dapat dekat sini 0.09325. Okey, kalau kita baca daripada buku sifir kita dapat 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi yang di sini diberi 0.09325. Okey. Kemudian kalau yang ni tadi ke kiri. Okey, kalau ke kiri kita tekan P. Okey, kita buat balik semula. Kita buat balik semula ya, tekan shift, tekan 3. Okey, mode mestilah mode SD ya. SD tekan 1. Lepas tu shift tekan 3. Okey, kalau tadi luas kita nak buat yang ni kan, luas ke kiri. Jadi kalau ke kiri kita tekan P. P ialah 1. Kita tekan 1. Okey, dia akan keluar macam ni, P kurungan. Kita masukkan nilai ni, negatif 1.321. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Kita akan dapat jawapan yang sama, 0.0932. Cuma dekat sini ada tambah 5. Okey, begitu juga dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kita tengok kawasan berlorek yang asal tadi, PZ lebih kecil ke kiri. Okey, jadi ke kiri kita tekan P. Okey, jadi ke kiri kita tekan P. Jadi kita buat shift 3. Kemudian kita tekan P sebab dia kawasannya berada di sebelah kiri. Kita kiri tekan P. P ialah 1. Okey, kemudian kita masukkan 0.45. 0.45. Lepas tu tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 0.67364. 0.67364. Okey. Okey, itu kita cerita pasal sebelah kiri dan sebelah kanan kawasan lorekannya. Bagaimana kalau dia tak habis pun sampai ke kiri? Contohnya dia berada di sini saja. Kalau dia berada di sini saja, kita tekan dia berada di tengah saja. Di tengah kita tekan Q. Okey, jadi di sini kita buat tadi masih lagi mode SD. Okey, kita tekan shift, tekan 3. Dia akan keluar PQR. Jadi kalau di tengah kita tekan Q. Q-nya ialah 2. Okey, tekan 2, dia akan keluar Q kurungan. Lepas tu kita masukkan nilai ini. 2.06. 2.06.
Okey, sama dengan. Jadi kita akan dapat 0.4803 sama. Jadi setiap kali kita tekan Q, dia akan memberi bacaan daripada 2.06 ini sehingga ke 0. Okey, dari sini sampai sini. Sama dengan kawasan yang warna pink inilah. Nanti dia akan berhenti sampai 0. Okey, bagaimana kalau ada kiri dan kanan? Kalau berada di kiri dan kanan, kita kena buat 2 kali Q. Jadi ini tadi kita tekan sekali saja Q. Sekarang kita buat Q1 dengan Q2. Bermaksud nanti kita tambahkan Q1 tambah dengan Q2. Okey, cuba Jadi di sini kita tekan shift, tekan 3. Okey, kita nak kira Q1 dulu. Jadi kita tekan Q ialah 2, tekan 2. Okey, kemudian untuk Q1 ini ialah kawasan yang ini ialah 1.54. Jadi saya masukkan 1.54. Okey, tekan sama dengan. Jadi kita dapat bacaannya ialah 0.43822. Kalau nak tulis pun boleh dekat sini. Kita tulis. Okey, untuk Q1 ialah 0.43822. Okey, sekarang saya nak buat yang Q2, kawasan yang 2 sebelah sini. Jadi saya dah dapat Q yang 1 tadi. Kita tekan tambah. Okey, lepas tu tekan balik semula shift 3. Kita nak buat Q yang kedua. Okey, tekan Q ialah 2. Tekan 2. Okey, jadi kita dapat masukkan Q2-nya ialah negatif 0.37. 0.37. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Okey, jadi kita dapat terus jawapan dia 0.5825. Okey, yang ini kita dapat jawapan dia terus bila saya buat secara terus. Kalau tidak, awak nak buat satu-satu pun boleh. Tekan shift, tekan 3. Untuk Q sebab dia ada di tengah, tekan 2. Okey, saya buat untuk Q2 yang ini, iaitu negatif 0.37. Okey, lepas tu sama dengan. Jadi dapat jawapannya kat sini 0.14431. Lepas tu saya tambahkan kedua-duanya. Dan bila tambah kedua-duanya, kita akan dapat jawapannya yang inilah. Okey. Boleh buat secara berasingan, boleh juga buat terus kalkulator. Jadi, saya dah tunjukkan 2 kaedah bagaimana kita nak mencari kebarangkalian menggunakan jadual taburan kebarangkalian yang ini, jadual normal ini, jadual taburan normal. Okey, satu lagi tadi saya tunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator. Jadi yang mudahnya ialah kita guna saja kalkulator. Cuma kita kena ingat dekat sini, mula-mula tekan SD. Okey, tekan 1, lepas tu shift 3, bergantung kepada kawasan lorekan. Kalau ke kanan lorekannya tekan R, kalau ke kiri tekan P, dan kalau berada di tengah tekan Q. Okey. Okey, seterusnya saya nak terangkan untuk kes yang berikutnya di mana diberi dia punya jawapannya dah ada. Okey, 0.0473. Kebarangkaliannya dah P ialah kebarangkaliannya. Kebarangkalian untuk ni dah ada. Bila disebut kebarangkalian dah ada, bermaksud ini adalah merupakan kawasan lorekan dia. Okey, ini ialah merupakan kawasan berlorek dia. 0.0473 adalah merupakan kawasan berloreknya. Cuma dekat sini, kita nak tahu Z tu kita nak letak di mana. Di mana kita nak gariskan Z ini. Okey, diberi dekat sini. Z-nya lebih besar. Lebih besar. Jadi bila lebih besar, mestilah lorekannya ke kanan. Jadi kalau lorekannya ke kanan, okey, saya lukiskan macam ni. Kita ada 2 kemungkinan yang kita nak lukis kalau lorekannya ke kanan. Okey. Satu ialah kita letakkan di sebelah sini garisnya. Ini Z dia. Satu lagi ialah di sebelah sini. Okey. Ke kanan. Okey, ke kanan. Lebih besar. Lebih besar. Okey. Jadi kita kena ingat dekat sini, yang kawasan berloreknya ialah 0.0473. Okey. Dan kita kena ingat bahawa kalau dia berlorek separuh saja kat sini pun, okey, kawasan lorekkan separuh, nilainya dah, okey, kalau separuh macam ni. Okey. Kalau lorekkan separuh saja pun dah 0.5. Kan? Sebab keseluruhan ni totalnya ialah 1. Jadi kalau separuh ini dah 0.5. Jadi tak logik kalau saya letak Z tu sebelah sini. Sebab kalau kita tengok kawasan berlorek ini tak sampai pun 0.5. 0.04 lebih. Okey, jadi di sini saya kena letak Z itu berada di sebelah sini supaya nilai luasnya kecil, kurang daripada 0.5. Okey, jadi saya letak di sini.
nilainya untuk Z. Okey, jadi bila kita nak baca daripada jadual, kita tak boleh baca bahagian tepi. Sebab bahagian tepi ini ialah kalau kita nak cari Z macam tadi. Sekarang dia dah beri kebarangkaliannya. Kalau nak cari kebarangkalian, kita kena baca bahagian dalam. Jadi bahagian dalamnya ialah 0.0473. Jadi kita baca nilai di dalam yang hampir kepada 0.0473, yang hampir dan mesti lebih. Kadang-kadang dia tak ada jawapan yang betul-betul tepat macam ni bila kita baca bahagian dalam ni. Jadi kita boleh cari yang hampir dan mesti lebih. Okay, jadi saya cari dekat sini 0.0, ini 0.05. Okey, jadi di sini 0.04, okey, 0.0473, 0.0475. Okey, yang di sini. Okey, hampir dan lebih. Lebih sebanyak berapa? Okey, ni 5, ni 3. Jadi dia lebih sebanyak 2 lebih dia. Okey, jadi di sini saya tuliskan 1.67. 1.67. Okey. Dan di sini, okey, lebihnya ialah sebanyak 2. Okey, 2 di sini. Sebab ni 5, yang ni 3. Jadi lebihnya 2. 2 di sini. Kita tengok atasnya ialah 2 juga. Jadi kita tambah dekat hujungnya sini 2. Jadi jawapannya ialah 1.672. Jadi nilai Z di sini ialah sama dengan 1.672. Okey. Okey, untuk contoh yang kedua, lagi sekali kita jumpa Z lebih besar. Okey, dan kawasan berlorek je. Ini kalau dia beri jawapan ni, maksud ini kawasan berlorek je. Kawasan berloreknya ialah 0.842. Dan kalau lebih besar, lorekannya di sebelah kanan. Okey, kalau lorekkan sebelah kanan, 0.8 bermaksud dah lebih daripada 0.5. Okey, kalau kita buat separuh sini, separuh, ini silap tadi, ni Z tadi kawasan dia ini kan. Okey, kalau yang ini, kalau 0.5 saja dah sampai sini. Okey, 0.5. Tetapi dia 0.8 ada sampai sini. Saya buat tambahan lagi. Jadi kawasannya sampai ke sini. Jadi di sini dah letak Z-nya. Z lebih besar. Lebih besar ialah ke kanan. Okey, jadi ini kawasannya. Kawasan inilah yang nilainya 0.842. Okey, ini. Okey, sekarang bagaimana kita nak mencarinya? Jadi kalau kita cari daripada sini ialah kalau kita tengok sini ya. Tengok dekat sini. Okey, perhatikan dekat sini paling besar dalam table ini, paling besar pun ialah 0.5. Di sini ialah 0.8. Sebab kita akan baca bahagian tengah. Bila diberi kebarangkalian kawasan berlorek, kita akan baca bahagian tengah. Okey, tapi bahagian tengah paling besar pun 0.5. Sedangkan kita punya ni 0.8. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita cari kawasannya yang kecil ini. Cari kawasan yang kecil ni. Bagaimana cara nak carinya? Iaitu, okey, nak carinya ialah kalau keseluruhan ini ialah 1, maka 1 tolak dengan yang ini tadi, iaitu 0.842. Jadi 1 tolak 0.482. Okey. 1 tolak 0.842, nilainya ialah 0.158. Jadi itulah nilai yang berada di sebelah sini. Okey, kebarangkalian yang ini. Okey, sekarang barulah kita cari daripada table kita 0.158. 0.158 ialah, okey, cari 0.1 bahagian tengah, bahagian dalam ya. 0.158. 0.1562 kurang. Jadi kita ambil yang lebih. 0.1587. 0.1587 lebih, hampir dan lebih. Jadi kita dapati dekat sini ialah nilainya apa tadi? 0.1587 ialah 1.0, buat dekat sini kan, 1.00 1.0 1.0
kosong. Okey, lebihnya berapa? 7. Sebab ke sini 1.58 saja, jadi lebihnya 7. Yang 7 ini kita tengok kat sini. Okey, ini dia 7. Okey, 7 kita tengok atasnya 3. Jadi kita sambung ujung dia. 1.003. Okey. Jadi di sini kita beri jawapan Z-nya ialah 1.003 dan kita kena ingat oleh kerana Z ini berada di sebelah kiri dan dia mestilah negatif. Jadi Z adalah sama dengan negatif 1.003. Okey, seterusnya saya tunjukkan soalan yang ketiga, bagaimana kita nak mencari skor Z. Dinyatakan skor Z tu yang ini, di mana dia terletak kawasan ini, keberangkalian ini, luas blok ini adalah terletak di antara Z dan juga 1.9494. Okey. Jadi macam yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, yang ini tadi, iaitu bila kita nak mencari kawasan yang di tengah, kita kena jumlah kebarangkalian keseluruhan iaitu 1, kita tolakkan yang ini, kemudian tolakkan yang di sini. Okey. Jadi di sini pun sama. Jadi 1 kita tolakkan dengan yang ini. Okey, tolakkan dengan yang ini, kemudian kita tolakkan dengan yang di sebelah sini. Maka kita dapatlah kawasan di tengahnya. Okey. Jadi cara penulisannya ialah 1 tolak dengan P Z, kalau ke sana lebih besar kan, Z lebih besar dari 1.9494. Okey, kemudian tolak lagi yang ini pula. Okey, P Z lebih besar dari Z. Okey, kita tak boleh tulis lebih kecil sebab bila kita baca daripada table itu, dia tulis lebih besar, semuanya akan dapat lebih besar. Okey, kemudian yang ini kita boleh guna kalkulator untuk mengiranya. Okey, yang ini kawasan sebelah sini kita boleh gunakan kalkulator. Caranya ialah mula-mula kita pastikan kalkulator kita SD, dalam mode SD. Okey, ini dalam mode SD dah. Kita tekan shift, tekan 3. Okey, dia akan keluar PQR. Jadi kalau di sebelah kanan yang ini ialah kita kena tekan R. R ialah tekan 3. Jadi tekan 3. Okey, dapat macam tu. Kita masukkan nilainya 1.9494. Okey, tekan sama dengan. Jadi kita dapat 0.02562. Jadi yang itu ialah kawasan di sini. Okey, 0.02562. Kalau kita nak guna table pun boleh juga. Okey. Jadi di sini saya masukkan yang ini ialah 0.0256. Okey, ambil tempat-tempat perpuluhan ikut seperti dalam jadual. Okey. Jadi tolak dengan P Z lebih besar daripada Z ini adalah sama dengan bila 1 tolak dengan ini, kita akan dapat tengah ni. Dan tengah ini, katalah dia dah beri, iaitu nilainya ialah 0.537. Okey, sama macam ni tadilah, semua dia dah beri. Luas kawasan blok semua dia dah beri. Jadi ini katalah luas ini bersamaan dengan 0.537. Jadi bermaksud bila 1 tolak dengan ni, kita akan dapat tengah, iaitu bersamaan dengan 0.537. Okey, kemudian saya pindahkan semuanya ke sini. Dia akan jadi 1 tolak 0.0256. Ini pindah ke sini, tolak 0.537 adalah sama dengan ini pindah ke sini jadi positif. P Z lebih besar daripada Z kecil tu yang ini. Okey, skor Z. Jadi tekan kalkulator. 1 tolak dengan 0.0256 tolak dengan 0.537 sama dengan 0.4374.
Okey. Jadi sekarang bentuknya dah sama macam ni. Okey, kalau saya terbalikkannya, dia jadi P, Z lebih besar daripada Z. Sama dengan 0.4374. Jadi langkahnya ialah kita kena tengok dalam jadual kita ni nilai yang hampir dan lebih. Tengok di kawasan mana. Kalau dia berada yang ni kita dah tahu, ni kita dah tahu, bermaksud kita tengok bahagian dalam sebab ini ialah merupakan kebarangkalian. Jadi kita tengok bahagian dalamnya ialah 0.4374. Okey, ambil baris 0.4. Okey, 43. Okey ni. 0.4364 kurang. Kita nak mesti lebih daripada ni. Jadi naik satu step. Yang ini dia. 0.4404. Okey. 0.4404. Yang ada dekat sini ialah 0.4404. Okey. Jadi di sini ialah 0.15. Okey. Jadi dekat situ ialah 0.15. 0.15. Tetapi ini yang berlebih. Okey, lebihnya banyak mana dengan ni? Jadi kita tolakkan yang ini sebab ni lebih ni kan. Okey, 4404. Saya ambil yang ujung dia je. Tolak dengan yang ini 4374. Jadi lebihnya ialah 30. Jadi kita tengok dekat sini mana yang menghampiri 30. Jadi saya ambil yang ini. Okey. Hampir 30. Jadi dekat sini ialah atasnya ialah 8. Jadi dekat sini saya tulis 0.158. Okey. Cumanya di sini kita kena ingat Z yang kita cari dekat sini berada di sebelah kiri. Bila sebelah kiri, Z itu mestilah negatif. Jadi saya dah tunjukkan 3 contoh bagaimana kita nak mencari skor Z apabila diberi kebarangkaliannya. Okey, bila beri kebarangkalian bagaimana kita nak mencari skor Z. Okey, saya harap awak semua dah pun faham.